Beli emas online dalam akaun Gap, dan hari ini saya mau tunjuk macam mana cara mahu pegang emas itu sendiri melalui Gold ATM Machine. Hari ini saya berada di bilik Gold ATM Menara Public Call, Jalan Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur. Saya mau tunjuk step by step macam mana cara mahu keluarkan emas yang kita simpan dalam akaun emas Gap. Ramai sebenarnya belum tahu bila kita simpan emas dalam Gap, emas itu bukan sekadar nombor dalam aplikasi. Kita boleh keluarkan dalam bentuk gold bar ataupun dinar bila-bila masa ikut gram yang kita ada. Okey, first kali boleh pilih item yang kita mahu keluarkan. Pastikan gram tersebut cukup atau sama dengan gram dalam aplikasi. Contohnya macam saya hari ini, saya mau keluarkan 1 dinar seberat 4.25 gram. Selepas itu boleh terus tekan Gap Withdrawal. Buka aplikasi Public Call, tekan logo QR untuk scan QR pada screen machine. TSC akan dihantar di dalam aplikasi Public Call. Selepas itu boleh terus follow arahan pembayaran seterusnya. Bila semuanya sudah selesai, emas akan keluar daripada mesin. Okey, inilah dia item yang saya simpan sikit-sikit dalam akaun emas Gap dan saya keluarkan fizikal pada hari ini. Sebab itu ramai yang suka simpan emas dalam Gap. Kita boleh mula simpan serendah RM100, simpan sikit-sikit dan bila cukup gram, boleh terus keluarkan emas fizikal. Bagi saya, ini antara cara yang paling mudah untuk tukar simpanan kepada aset sebenar. Nampak kecil tapi nilainya tersimpan untuk jangka masa panjang. Kalau anda pun mahu mula simpan emas, saya boleh bantu tunjukkan cara buka akaun emas Gap dan langkah mula simpan walaupun dengan bajet kecil. Boleh isikan borang sign up di bawah dan saya akan bimbing anda untuk mulakan simpanan bersama dengan Public Call. Mahu lebih banyak tips emas dan kewangan seperti ini? Bahkan follow jak saya Zainab Nur Azman, your Gold Advisor.